dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tuan Pengerusi Majlis, para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Salam sejahtera pembuka bicara, kisah seuncang padi, tajuk cerita. Mari renungi sedalam-dalamnya, semoga menjadi teladan kepada kita semua. Pada satu ketika dahulu, terdapat sepasang suami isteri yang hidup dalam serba kekurangan. Mereka dikenali sebagai Pak Abu dan isterinya, Mak Mila. Kehidupan mereka amat daif dan menyedihkan. Mereka tinggal di sebuah kampung kecil yang jauh dari kesibukan kota. Walaupun kebanyakan penduduk kampung hidup sederhana dengan bercucuk tanam dan bekerja keras, Pak Abu dan Mak Mila sebaliknya. Mereka selalu menyalahkan nasib mereka yang miskin. Mereka tidak berusaha untuk mengubah kehidupan, malah memilih untuk hidup bergantung kepada orang lain. Mereka lebih suka meminta makanan daripada jiran-jiran. Setiap hari, mereka akan mengetuk pintu rumah jiran untuk meminta bantuan makanan. Pada awalnya, jiran-jiran merasa simpati dan membantu mereka dengan ikhlas. Namun, lama-kelamaan, sikap malas dan kebergantungan Pak Abu dan Mak Mila mula menimbulkan rasa kurang senang dalam kalangan penduduk kampung. Bantuan semakin berkurangan dan akhirnya mereka terpaksa menanggung sendiri kesusahan akibat sikap mereka. Hadirin sekalian, pada suatu malam yang sunyi, ketika mereka sedang menahan lapar, datang seorang perempuan tua di hadapan pintu rumah mereka. Perempuan tua itu kelihatan letih dan kelaparan. Dengan suara yang lemah, dia meminta sedikit makanan. Namun begitu, Pak Abu dan Mak Mila tidak dapat memberikan apa-apa kerana mereka sendiri tidak mempunyai apa-apa untuk dimakan. Perempuan tua itu memandang keadaan rumah mereka yang serba kekurangan, lalu bertanya, "Adakah kamu ingin menjadi kaya?" Tanpa berfikir panjang, mereka mengangguk dengan penuh harapan. Perempuan tua itu kemudian memberikan mereka seuncang beras dan berpesan supaya menaburkan isi uncang tersebut di belakang rumah pada keesokan harinya. Walaupun merasa hairan, mereka tetap menaburkannya di belakang rumah. Walaupun berasa hairan, mereka tetap menaburkannya di belakang rumah. Hari demi hari berlalu, sesuatu yang menakjubkan berlaku. Padi yang ditabur mula tumbuh dengan subur. Tanaman mereka semakin membesar dan menghasilkan hasil yang lumayan. Sejak itu, kehidupan Pak Abu dan Mak Mila berubah. Mereka menjadi kaya hasil daripada jualan padi. Mereka juga mula membantu penduduk kampung yang miskin dengan memberikan makanan dan bantuan. Namun, seperti kata pepatah, kerana nila setitik, rasa susu sebelanga. Lama-kelamaan, mereka menjadi tamak dan lupa diri. Mereka tidak lagi suka bersedekah, malah mengambil kesempatan untuk merampas harta orang lain. Sikap mereka berubah menjadi sombong dan angkuh. Kawan-kawan, tahu apa kesudahan cerita ini? Ya kawan-kawan, akhirnya suatu malam mereka tidur dengan nyenyak tanpa menyadari sesuatu yang buruk akan berlaku. Keesokan paginya, mereka terkejut apabila melihat semua pokok padi mereka telah layu dan mati.
Tiada lagi hasil untuk dituai dan dijual. Mereka kembali hidup dalam kemiskinan seperti dahulu. Barulah mereka sedar atas perbuatan buruk dan sikap tamak mereka. Namun, semuanya sudah terlambat. Hadirin sekalian, daripada kisah ini, kita dapat mengambil banyak pengajaran. Antaranya, kita hendaklah sentiasa bersyukur dengan rezeki yang dikurniakan oleh Tuhan. Janganlah kita menjadi tamak dan lupa diri apabila sudah berjaya. Ingatlah, tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Sebagai penutup kata, marilah kita bersama-sama menjadikan kisah ini sebagai pedoman dalam kehidupan seharian, agar kita dapat menjadi insan lebih baik, bersyukur dan sentiasa rendah hati. Sekian, terima kasih.